Assalamualaikum, Nurul is back. Apa khabar? Sihat ke? Harap semua sihat. Sekarang dah pukul 1, pukul 2 macam tu. Nurul dekat area SS15. Hari ni Nurul nak food hunting dengan Alicia, Elmira, Ucu dan Ijat. Jom ikut Nurul. Korang tengok Nurul nak pergi mana. Hello. Okay, jom kita nak makan ni dulu. Untuk permulaan, Idris Mala Soup. Let's go. Jom kita masuk. Oh, ramai lah korang. Jom kita tengok apa Mira dengan Alicia nak ambil. Hold your bowl, please. Ambil mangkuk dulu. What can you eat? Just take it. Come here. Daging. Adik pun ambil daging. Mestilah semua orang ambil daging kan. Kita tengok apa lagi ada. You're done. They don't have the shirt on. Oh, there's apple extra. Huh? Yes. Careful. Ijat ambil daging. Course. Tu tak tahu apa benda. How much? Okay. 15, 20. 15-20. Macam tak. Ijat nak ambil sos je. Apa-apa je lah. Tak tahu. Tak ikutlah. Ambil. Je nak yang macam lemak ke yang macam pedas? Yang macam masin. Okay. Alicia, go. Take your sauce. What you want? Of course. It's too diluted. So tiny. Tiny and chubby. Yeah. But I think they do that on purpose now. Untuk bagi banyak. This is Alicia sauce. Oh, letak apa? Vinegar. Nanti masam tak? I think so. Sikit je lah. Yes, she's mine. Hey, sorry. Oh, sorry. Golden soup. Ni tadi berapa ringgit, Jad? 29. RM29. Cuba tengok tapak tangan Ijat. Besar ni weh. 29 pun besar. Yang ni kecil. Ni berapa? So cool. 19. 19. Alicia punya 19. Mari kita makan. Nak makan. Ni lamb stew. Sedap ke adik? Sedap. Ijat dengan baju putihnya. Merecik-recik je lagi. Cilok Ijat punya sos sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni cili oil sedap weh. Kita tukar kepada garfu. Susah sangat pakai chopstick. Kurang cili oil dia memang sedap gila. Rasa sup mala Alicia. Oh, yang ni dia rasa macam clear sikit. Kalau yang ni dia macam heavy sikit. Ni golden soup ni dia rasa heavy sikit. Sedap. Tapi yang ni sedap. Dia macam masam, masin. Dumpling. Oh, telur rebus Tengah-tengah.
break it in half. Ijat. Not an option. Take it. Ni lamb spear. Kita cabut lah Takut pula nak makan dengan batang besi ni. Ni. Sedap lah. Boleh. Tak payah pergi KL lah Jad. Boleh. Macam mimpi-mimpi masa tu. Dalam mimpi tak macam mimpi-mimpi. Sedap juga. Lembut. Kat turun air. 20 batang. Ni seorang. Cheese tofu. Kita makan. How much do you rate for your mala soup? I think it could be a little bit spicier, but I liked it. Maybe 8 out of 10. Adik? Pucu? Ya, tak payahlah. Nurul sedap. Nurul pun bagi macam Lisha 8. Yang sup yang golden tu dia heavy sikit. Dia macam masin masam. Tapi sedap lah. Yang Lisha punya mala soup tu dia macam clear sikit, ringan sikit. Kalau korang tak nak macam rasa terlalu pekat macam tu, korang boleh ambil mala soup. Tapi kedai ni memang recommended lah. Kita orang, Nurul dengan Lisha rasa nanti kita orang datang lagi. Kita dah settle makan dah. Sekarang kita nak bergerak. Okay, thank you. Okay, kita nak bergerak pergi cari dessert pula kat di sini. Jom buat cookie. Cookie crumbs. Oh, okay. Depan ni kita ada cookie crumb. Kita boleh beli cookie dulu. Cu, dia orang nak beli cookie ni, Cu. Ni ha. It's right here, it's right here. Okay, kita dah sampai kat cookie crumb. Ni yang viral sangat ni. Marilah kita. Sedap yang bau. Jom kita masuk tengok cookie siapa yang ada. Sedap dia. Hi. Sedap yang bau. Oh, ni apa ni? Okey lah, bau sedap tiramisu. This is this one. Oh, I don't know. ni yang baru season Indomie. Sedap yang bau. Ya Allah. Comelnya dia ada merchandise juga ni. Casing phone pun ada. Kedai cantik. White milk and white chip. Okay, kita dah beli cookies. Mana Elisha ni? Ijat. Mana Elisha? Dalam ni. Dia masih lagi ambil gambar kat dalam. Dipanggil gitulah. B-roll. B-roll. It's not called an insert. Pun boleh juga. Cu, hari tu Elisha beli ini sedap, Cu. Kita sampai fairy milk. That's what we want. Welcome. How much? 5. Hi, eh? Yes. Let's see. Thank you. Dah sampai. Tolak sana, tak apa. Go. Kita punya fairy milk bingsu. Sedap lah. I'm so excited. Lepas makan nasi, kita makan ni pula. Nasi pula. Dah makan benda tu, kita makan ni pula. Lastly, you can put it in the bowl. Okay. Your order is completed. Thank you. Okay, thank Enjoy you. your lunch. Thank you. Okay, ni lagi satu ni apa pula? Tiramisu ke apa? Ya, tiramisu. Nak tarik dia punya ni. Jom tarik. Wait. Okay. Dah. Yo, cantiknya. Wow. Ni keren pula benda ni. Just Tak do apa. one go. Wait, 1, 2, 3. Adik marah ke apa tu? Okay, let's eat. This one, cream brulee bingsu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap Sedap kan? Tak apa. Lagi lah, ambil lagi. Boleh datang lagi, adik? Adik cakap boleh datang lagi. Tudung pun nak makan. Ini pun sedap. Semua sedap. It is so good. But this one especially. Wow. Yang ni paling sedap. Ni tiramisu. Slowly sip. Sedap tak? Yang ni dia macam kurang manis kan? Dia pahit-pahit kopi. Tengok. Aku tak rasa ni. Siapa jatuhkan kalah. Nobody will touch this. Ambil bawah. Korek-korek lah. Tengok mama akan jatuh. Ada. Wow, expert. Wow. Banyak kamu. Tak boleh. This is intense. That was you. Iya kurang. Tadi tu dah habis dah, nampak tu. Dah habis. Order lagi. Tak cukup. Mira nak makan lagi. Sekali. Sekali. 1, 2, 3. Macam aku kan. Yay. Makan. Sudu ni tadi cucu simpan sudu. Ni dia balik-balik. Okay, Oh, okay. dia punya Banyak lagi. Sedap gila. They have freeze-dried cake. Betul lah. Untuk 2 orang tak cukup. Ha? Untuk 2 orang tak cukup. 2 orang pun tak cukup. Betul lah Kak Yin kata macam kalau order 1 je tak cukup. Kan? 1 tak boleh habis. 2 orang dia memang untuk 2 orang okey. Tapi kalau adik 1 seorang je. Ya seorang boleh makan 1. How much do you rate for the miso? 10. Adik 10 juga. Sedap sangat Kalau dah order sampai 2 kali, takkanlah tak sedap kan? And for me tak muak. Tak Like muak, it's refreshing. betul. Dia ringan. Banyak makan lah. Boleh makan banyak. Dia tak rasa macam manis sangat. Tak. Dia It's like memang perfectly balanced. Ada crunchy, ada sweet, there's refreshing. So good. Get the strawberry. The strawberry is so good. kita ambil yang strawberry. Dia ada strawberry dengan passion. Passion tu mungkin Maybe more passion sour. masam-masam tapi dia macam berbiji-biji kan. So nak enjoy betul-betul korang boleh ambil strawberry. Sedap. Manis. Tapi yang tiramisu tu tak manis. Tiramisu tu tak manis. Tiramisu tu kalau siapa minat kopi, sedap. Boleh. Rasa sendiri kami ada setiap orang yang order satu item daripada pizza. Ya, tak kira lah apa-apa dalam. Tak kira. So kalau saya kata nak jadi saya apa yang first saya akan so ini memang ada kopi lah. So kita kata kalau tak nak terlalu plain, boleh consider yang coklat. Dia sama juga. Dia cheesecake juga tapi Adik yang nak main kucing sangat tu kita datang sini. Tadi yang tempat tadi tu tutup, adik dah nak nangis dah. Shit.
Kucing tu pergi mana? Ini. Nak bermain dengan kucing. Meow. Hello. Ada order kuih tiaw goreng. Lepas tu kita order air. Kucing kat sini semua macam mengantuk, macam tak nak main. Dan petang-petang ni agaknya semua bermalasan je nampak. Oh tu. Mungkin kalau time malam dia orang aktif. Banana espresso. Siap ada banana brownie. Surprise untuk Elisha. Elisha. Happy birthday to you. Thank you. Alright. Okay, thank you. My birthday is tomorrow. Okay. Ambil gambar. Nampak makan kek birthday. Kek pisang. Sedap, Lisha kata. Sedap je? Sedap. Dia bagi free, complimentary pula tiba-tiba sebab Lisha sajalah cakap birthday dia esok sebab dia ingat kita orang ni semua student. Dia cakap, semua student. I said, no, tapi tomorrow is my birthday. I'm turning 29. Wow, thank Terus you. dapat kek. Thank you so much. It tastes so good. Sedap. So tak, kek pisang tu tadi yang dia bagi tu sedap gila. Lembut, moist. Dia siap cakap lagi kek tu dia pakai banana import. Lepas tu dalam kek pisang tu ada yogurt lagi. So memang sangat sedap. Korang kena datang try sini rasa dia punya banana cake dengan tengok kucing-kucing comelnya. Tapi kucing-kucing ni semua tengah mengantuk. Dengan kita-kita sekali mengantuk sebab dah petang. Sejuk lah dalam ni macam kata. Kan? Dia pun baik kan? Owners are very nice. Ha, tu tengok. Your what recommendations food was really nice. Betul. Tell them to say hi. Say hi to my vlog. Hi. Thank you for the cake. Thank you. Kita dah nak gerak balik dah. Tapi bila kita nak gerak balik, kucing semua baru bangun tidur. So baru nak aktif sikit kucing ni. Tengok ni. Hai. Jadi kita datang sampai kita nak balik, tak bangun-bangun. Hello. Are you going to wake up? No. Dah macam apa dah. Bergulung. Kat kafe tu terus ada nasi lemak burung hantu. Kita nak beli nasi lemak burung hantu. Sambal apa? Udang. Ni apa? This one. Dia nak order piece. Ayam 2. Ini menu gambar halal ni korang. Ada sijil halal. Ni suasana dalam kedai. Ni dekat SS15 ya korang. Itu nasi lemak paru. Kita dah settle beli nasi lemak semua. Sekarang kita nak menghala pergi rojak SS15. Ni pun dah dekat pukul 6 dah ni. Tapi sebelum tu Nur nak tunjuk korang dekat tengah-tengah SS15 ni,
tiba-tiba ada sesat pokok durian. Kita dah pusing berapa kali. Ucu asyik cakap je, Nurul kau tengok ni pokok durian, kau tengok pokok durian ni. Ada pula kalau ditanam Ucu kata susah nak hidup. Bila tak ditanam tiba-tiba ada je kat tengah-tengah SS15 ni. Sekejap Nurul tunjuk. Ni kita dekat sini sekarang, kat tengah-tengah SS15 ni. Kalau korang perasan, ni Canai Cafe. Dia kat belakang tu tau. Belakang situ tu ada satu pokok durian sesat kat tengah-tengah tu. Nanti tu. Tapi tak nampak lah tu ni. Ini yang dekat ujung jari Nurul ni. Ni tegak ni, pendek je ni, ikat sampai bumbung ni. Tu lah pokok duriannya. Ada kat belakang-belakang kedai tu. Korang nampak tak? Tak nampak dah. Ni dah zoom habis dah ni. Tu pokok durian. Anda di korang tengok tu belakang. Tu pokok durian. Korang, so overall macam mana kita punya program hari ni? Adakah berjalan lancar? Alicia, komen sikit. Alhamdulillah, was good. I Adik enjoyed the food. Adik tak terkata dah. Adik dah sedih tak dapat pergi yang kucing yang mula-mula kita orang nak pergi tu. Dia dah pindah pula. Tapi tadi masa makan bingsu tadi, adik dah happy, sedap dah makan. Tapi itulah kucing ni punya pasal lah ni. Tutup pula pindah. Tapi Nurul dah message kat Instagram tanya pasal tempat kucing ni. Sebelum ni Nurul ada update dekat Nurul punya Instagram. Nama tempat kucing tu The Fury Cafe. Furry Palace. The Furry Palace. Cat Cafe. Cat Cafe. Dia punya kucing semua aktif, besar, banyak, baik-baik. Tapi ni tadi, yang tadi dia macam okey, tapi dia macam tidur lah. Tapi servis owner semua baik gila tadi dengan kita orang. Owner sangat. Recommendation pun dia macam dia punya signature this one. Tapi kalau nak yang rasa yang macam ni, so nice. Itulah dia baik sangat, terang kat kita satu-satu tau. So rasanya kita pun dah settle untuk hari ni punya program. Nurul nak close vlog ni sampai sini je. Kita jumpa dekat next video insyaAllah. Jangan lupa apa Syah? Like, subscribe, comment. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Wajak tak kita? Alah, wajak tak payah lah.